Masalahnya you pun sama. Excuse me? No, nothing. I just talk to myself. Bila I fikir balik, ada hikmahnya juga pembuatan meroyan macam tu. Listen, alang-alang dah terkantoi, bolehlah you tinggalkan dia. Kita boleh jadi official. Finally. Tak nak ke? Bukan pasal dia. Okey? Sayang, dengar ni. Bukan pasal dia. No. Bukan pasal dia. Habis tu pasal siapa? Pasal you. I dah buat yang terbaik. Itulah masalah you. Itulah masalah you. You ingat you perfect sangat ke? You ingat senang ke lelaki macam I nak hidup dengan perempuan control freak macam you? You ingat senang ke? You ingat semua you betul? You tahu tak? Bila you tak ada, I nak bagi tahu you ni. I tak pernah tutup toilet seat tu. No! Lepas tu you nak tahu I buat apa tak? Lepas tu I pun flush. Lepas tu air tu pun masuk pecik atas. Lepas tu kena pula berus gigi you. Lepas tu you Semua berus gigi I. Memang kejam, Syah. Jom. Kenapa ke saya besar kat sini? Kan saya cakap saya tak sengaja. Okey tak? Sikit je, kan? Sikit? Maksud kalau sikit macam ni tak serius ke? Ya. Tak-taklah saya bawa motor. Awak ingat motor saya tak ada dashcam ke? Serius lah? Ada ke? Kenapa? Kalau ada awak takut ke? Jangan nak ugut-ugut saya, Orang tanya elok-elok, marah pula. Saya marahlah kalau saya mati dekat sini macam mana? Siapa nak jaga mak saya? Awak nak jaga mak saya ke? Ya, awak mesti main phone kan? Cakap baik sikit, Mana ada? Tipu! Tak ada. Bohong! Tak ada. Bohong! Tak ada lah. Tipu! Mana ada?